Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita mengakui kita tak kuat untuk melaksanakan amanah Allah. Saya nak ingat Allah setiap masa, saya tak mampu walau kita cuba. Kerana kita ada nafsu, kita ada syaitan, kita lemah. Tuan-tuan, kita nak khusyuk dalam solat, kita tak mampu. Walaupun Allah Ta'ala cuma suruh kita 2 rakaat. Hatta kalau Allah wajibkan cuma 1 rakaat, kita juga tak mampu. Hatta kalau Allah suruh kita ingat dia 5 minit, kita juga tak mampu dengan sebenar-benarnya. Kerana otak kita bercabang-cabang untuk fikir dunia. Kerana kita sudah dijajah oleh dunia. Agak sukar. Namun taubat jalan penyelesaian. Kerana taubat itu ialah kekuatan selepas kelemahan, kesempurnaan selepas kekurangan, cahaya selepas kegelapan, petunjuk selepas kesesatan. Kerana taubat itu ialah pahala selepas dosa. Dan taubat itu ialah terbukanya hijab sebelum ini dihijab. Kerana taubat itu menjadikan kita hamba Allah, sebelum ini hamba nafsu dan hamba serakah syaitan. Taubat itu membuka jalan, sebelum itu tertutup jalan. Jadi sebelum kita taubat, itu yang berlaku. Lepas kita taubat, ini yang berlaku. Kata ini the power of taubah, kuasa taubat, aura taubat. Kerana itu Allah Ta'ala sentiasa suruh, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat sungguh-sungguh. Dan taubat itu yang menyebabkan syaitan patah tulang belakang. Aku dah sesatkan dia pagi, petang, siang, malam. Aku dah lalaikan dia pagi, petang, siang, malam. Tiba-tiba dia bertaubat, patah tulang belakangku. Maksud patah tulang belakang, penat. Kerana itu tuan-tuan, taubat bahagian penting dalam hidup kita. Ia bukan bahagian yang kita kata terasing, yang berada, kalau orang Kristian, taubat cuma berada di gereja, di biara-biara. Taubat kita ada dalam kehidupan. Taubat kita bukan berada di masjid. Taubat kita juga bukan berada pada bulan Ramadan. Taubat kita bukan berada di Mekah atau di Raudah. Taubat kita ada dalam kehidupan kita. Maka taubatlah di mana pun kita berada. Jangan tunggu ke Mekah baru nak taubat. Jangan tunggu bulan Ramadan baru nak taubat. Jangan tunggu masuk Raudah baru nak taubat. Jangan pergi ke Madinah baru nak taubat. Pergi umrah, pergi haji baru nak taubat. Jangan tunggu pencing baru nak taubat. Jangan tunggu selesai semua hal dunia baru nak taubat. Taubat ialah kehidupan kita. Setiap hari yang saya lalui, saya bertaubat. Sebagaimana setiap hari saya lalui, saya akan makan dan minum. Apakah tuan-tuan boleh lalui kehidupan tanpa makan dan minum setiap hari? Tak mungkin. Hatta kalau kita dah terlantar atas katil hospital pun masih diberi makan, disumbat air ke badan pun masih diberi. Begitu taubat. Dia tak boleh terpisah dengan kita. Kalau dia tak boleh masuk ikut mulut, makanan dia akan masuk ikut urat kita. Maka taubat ialah kekuatan yang saya sebut tadi. Kekurangan kita disempurnakan dengan taubat. Kekurangan kita tidak boleh disempurnakan dengan amalan. Kerana selamanya amalan tak boleh menyempurnakan kita. Tak boleh. Tara mana tuan-tuan amalan boleh sempurna? Tak boleh. Saya buat pecah lutut, pecah kaki pun tak boleh. Dengan nikmat Allah yang banyak tadi, tak ternilai dan tak terkira. Taubat yang menjadikan kesempurnaan manusia.